hari-hari. Hari-hari boleh raya. Nasib dipinta beraya. Hari raya. Hmm. Hmm. Cihara gulabi. Dengan TikTok apa? Hai. Assalamualaikum semua. Okey. Faisal, kita ada 9 mata memandang sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita belum lagi sebenarnya bermula secara rasminya. Jadi saya minta siapa yang baru masuk, minta share kita punya link untuk live kita pada malam ini. Betul. Minta tap screen supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita masuk ke dalam live kita malam ini. Betul kan Faisal? Betul, dan mungkin kalau trending malam ni kita akan naik FYP Ya. dan view kita akan mencanak lagi naik. lagi. Ya, jadi agak-agak Chal untuk like sahaja kita target malam ni. Malam berapa? ni, kalau saya pernah buat live dulu, saya pernah dapat 90,000. Sikit lagi nak dapat 100,000. Malam ni, semua artis ada, kita bagi 100,000 like. Boleh tak? Okey, insya-Allah boleh. Tapi Boleh. kalau boleh Chal, lebih lagi sebab malam ni kita memang malam yang lain macam sedikit. Ya. Kita ada macam-macam hal yang akan berlaku pada malam ini. Okey. Dan malam ini pula kita meriah sekali sebab ada ramai artis yang akan sekaligus bersama-sama saya dengan Faisal untuk live istimewa edisi Aidilfitri pada malam ini. Yes, betul. Dan terlebih dahulu kita ingin memperkenalkan diri kita dulu. Saya Faisal Saad. Dan saya Kasmir. Dan kami daripada Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Kita akan live secara langsung di studio kita pada malam ini, Kasmir. Iya Faisal. Okey, jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan, kami nak memaklumkan waktu solat Isyak pada jam 8.32 malam. Jadi kita tak start nyanyi dulu, kita beri laluan azan terlebih dahulu sambil kita berkenal-kenalan dan memperkenalkan program kita untuk malam ini. Yes. Okey, jadi apapun Faisal, marilah kita mulakan secara rasminya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Aidilfitri. Okey. Dan kita nak ingatkan sekali lagi kepada tetamu-tetamu live kita pada malam ini. Tetamu okey. Jangan lupa untuk tap screen. Itu yang kita always akan ingatkan Betul. dengan orang Kashmir. Dan jangan lupa share, copy link untuk naikkan engagement live kita pada malam ini. Jadi kami mengucapkan selamat kembali mengikuti Pentarama at TikTok bagi tahun 2026. Dan istimewanya pada malam ini, saya yakin semua yang dalam ni dah nampak pun apa istimewanya pada malam ini. Ya. Tema ataupun edisi khas Aidilfitri bagi tahun 2026, segalanya raya. Kita tengoklah Kashmir. Dekat kita punya set malam ni pun memang sangat-sangat indah dan sangat-sangat cantik. Betul. Kita akan tunjukkan sebentar saja lagi Chan. betul. Tapi apa kata kita nak panggil rakan kita terlebih dahulu. Silakan Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Selamat Hari Raya. Selamat bertandang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Boleh. Okey, boleh ambil tempat di belakang. Boleh, jemput. Ambil tempat duduk masing-masing. Di Boleh belakang. makan. Okey, silakan. Okey. Di belakang ada makanan disediakan, ada minuman juga disediakan. Kasmin. Jadi bolehlah Saya nak tunjuk kita sikit. menjamu selera. Okey, Dekat silakan meja Faisal. sebelah sini kan. Kita ada kuih muih dan juga kita ada kek lapis. Wow. Meriah tak meriah?
Okey, di sebelah sini air apa ni? Air ni apa chess? Air meces. air meces. Okey, air meces. Okey. Boleh minum. Jadi kita dah sebelum kita mulakan kita punya pergi kepada persembahan dan sebagainya Faisal, kita Ya. nak tunjuk dulu kemeriahan pentas edisi Aidilfitri pada malam ini. Kita tengok di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Bukan main cantik lagi hiasannya. Jadi ini adalah hasil titik peluh ataupun hasil kerja keras oleh kru-kru belakang tabir khususnya kepada siapa nama? Abang Rahim dan Kak Faz. Jadi Jadi terima berikan kredit kasih. sikit lah untuk mereka berdua. Ini adalah hasil karya dan juga hiasan bagi mereka. Betul Faisal. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, macam seperti biasa, semestinya akan ada persembahan dari kami untuk live TikTok. Setiap kali kita live TikTok, jadi tanpa membuang masa lagi, terimalah persembahan yang pertama dari kami dengan lagunya Berkunjung di Hari Raya. Terima kasih Kashmir dan Faisal. Terimalah. Bertualah kita tiba di peluang menyambut raya. Renunglah nikmatnya, bersyukurlah kita setiap masa. Jangan lupa doa agar selamat dalam perjalanan. Kembali kampung kita berkunjung-kunjung. Beraya ke rumah yang pertama, rumah ibu dan ayah. Beraya ke rumah yang kedua, rumah sanak saudara. Beraya ke rumah yang ketiga, rumah kawan-kawan. Rumah keempat, oh yang ini saya tak ada lagi. Betapa gembira berhari raya bersama ibu dan ayah serta sanak saudara. Beraya ke rumah yang ketiga, rumah kawan-kawan. Rumah keempat, oh hai rumah mertua. Tak kira rumah siapa, di kampung atau kota, berkunjung-kunjung di hari raya. Berkunjung-kunjung di hari raya. Itu berkunjung di hari raya. Boleh saya menunggu partner saya mana tadi? Itu dia Ifa, Ya, Faiz. berkunjung di hari raya. Ya, selamat hari raya Faiz. Selamat hari raya juga. Berbaju biru. Turquoise. Kita Turquoise. ambil Oh, dulu. mama. Dia kecam saya depan-depan. Okey Faiz. Ya saya. Kita nak tengok berapa penonton kita pada masa kini. Sekarang Berapa ni tu? Serang dah Okey, mata tak 47 berapa nak mata nampak, memandang. Terima kasih. Sila tap-tap skrin dulu dan juga mana?
47, betul. 47 mata memandang. So, tap likes dulu guys. So, kita nak baca komen. Betul Faiz? Boleh? Jom. Okey, kita nak belanja 3 komen. Jom. Saya dulu. Mr. Ok Libra, mantap pentarama Putrajaya. Terima kasih. Terima kasih. Kita punya koreografer. Seterusnya Ifah. Izzah Zainal, macam tengok TV lah. Cantiknya Wah, saya taman. betul. Takkan tidak. Betul. Takkan Dengan tidak. setup kita ni lagi setting kita. Wow. Very Ini macam berkampung. 3 minggu kan buat? Betul, Betul. betul. Okey, last komen kita nak baca Faiz. Okey, satu. Mana lagi? Mana lagi? Memang tak boleh nak turun lagi dah. Bagus ya keyboardist tu main betul Yat. Yat ni saya kenal. Ini senior saya masuk UPSI. Oh, patutlah. Kawan-kawan kita. Okey, kita Kawan-kawan. nak tanya kawan-kawan kita dalam set pula. Apa kata? Jom. Okey, Silakan, satu soalan Faiz go. Saya di sini saya memilih Kasmeh. Sila. Kasmeh, boleh tak kongsikan saya pengalaman awak Hari Raya tahun ini di Sabah? Okey, pengalaman beraya semestinya di semua tempat pun meriah. Tapi untuk di tempat saya sendiri pun memang jauh lebih meriah saya rasa. Sebab semua rombongan yang dari masjid tu akan pergi rumah ke rumah dan ramai-ramai sekaligus. Jadi memang sangat best dan sangat meriah. Yang paling penting dapat baling kampung, itu yang paling best. Terima kasih Kasmeh. Dah, Ya, seterusnya itu Ifah. dia. Okey, kita nak teruskan ke info kita pula Faiz. Kita Baik. dah tanya komen, kita dah baca. Rakan-rakan kita dah tanya, kita baca pula kita punya info. Seterusnya, Sebenarnya ini info tentang kita tentang krisis tenaga global, yang global. sedang berlaku sekarang. Sebenarnya Faiz ini berlaku di global sebenarnya. Betul. Bukan saja di Malaysia, sebenarnya di seluruh negara. Teruskan Faiz. Tetapi kerajaan Komited Lindungi Rakyat dengan ikhtiar kerajaan pastikan Malaysia terus bertahan. Dengan inisiatif Budi 95, kekal pada harga RM1.99, kota 200 liter sebulan bermula 1 April. Kemudian subsidi pemandu e-hailing kekal 800 liter sebulan. Dan juga subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter untuk 50 liter persendirian, 100 liter pengangkutan awam dan barang bawah 3 tan, kemudian 150 liter berat lebih 3 tan. Dan seterusnya subsidi diesel kekal di Borneo sebab keunikan geografi, kos logistik dan cabaran pembangunan di Sabah dan Sarawak. Teruskan Betul Ifah. Faiz. Sebenarnya benda ni yang paling sensitif lah, agak viral juga sebab dia orang cakap. Terus saya cakap sabarlah kan. Sebab, boleh. Sebab kata kenapa kekal masih subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Sebenarnya untuk bagi faham, sebenarnya diesel ini bukan sahaja digunakan untuk kenderaan biasa. Kalau di Borneo Faiz, kita guna untuk bot nelayan, kita guna untuk generator di kampung-kampung. So dia mau senang faham, naik diesel ni naiklah juga barangan asas di Sabah, di Sarawak. So inilah inisiatif yang kerajaan bantu warga di Borneo untuk kekal dalam masa krisis inilah Faiz sebenarnya. Seterusnya Ifah, boleh saya teruskan? Seterusnya. Langkah penjimatan tenaga nasional iaitu bekerja dari rumah sektor awam secara berperingkat bermula 15 April nanti. Tapi info ini kawan kita yang lain akan terangkan lagi nanti. Okey. Sekarang pun kita kena berjaga-jaga. Mulakan penjimatan lah. Ini pun inisiatif juga daripada kerajaan, iaitu kawalan suhu penghawa dingin bangunan kerajaan minimum 24 darjah Celsius lah semua. Sebenarnya kita kena bersyukur sebenarnya Malaysia one of yang masih lagi terkawal sebenarnya Faiz. So anda semua rakyat dan komuniti perniagaan disyorkan bersama kerajaan guna tenaga secara berhemat, efisien dan elakkan pembaziran. Okeylah Faiz. Kita dah sembang macam banyak sangat dah Faiz. Kita nak teruskan dengan hiburan kita seterusnya. Lagu daripada Faisal Saad. Lagu apa tu Faiz? Lagunya Kasih Lebaran. Let's go. Faisal. Indahnya rasa apabila melihat mereka meraihkan hari yang mulia. Terasa hebat, hatiku mulai terusik.
apalah aku untuk menagih kasih secebis rayuan untukku diraikan. Kemanakah aku di pagi syawal ini mencari haluan. Seandainya ku diberikan peluang, ingin ku merasakan kenikmatan kemanisan hari raya. Jika masih ada yang menyayangi, sambutlah salam Aidil Fitri ini sesuci hati nurani. Hari ini lebaran kita semua. Jumpa makan. Sedap tak makanan? Okey, cuba minum refreshment. Jumpa, besok. Dah masak ke belum? Sikit lagi. Seandainya kau berada di sisiku, takkan sama kau bersama dengan mereka. Seandainya ku diberikan peluang, ingin ku merasakan kenikmatan hari raya bersamamu. Jika masih ada yang menyayangi, sambutlah salam Aidil Fitri di sesuci hati nurani. Hari ini lebaran kita semua. Berikan tepuk tangan gemuruh untuk Faisal. Hai Fitri. Hai. Apa khabar? Jom kita turun ke bawah. Ya. Sebelum awak kelip-kelip mata tak nampak. Okey, saya nak cakap selamat Hari Raya Fitri. Ya, saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya juga. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Faisal Batin. Saad. Dah, jom kita nak baca komen di TikTok kita. Nampaknya sekarang ni kita ada 59 viewers. 59 viewers. Awak Ya, kena dan ke semakin sini, naik, ke sini semakin sikit. naik, ya. Semakin naik ya. Ya. Dan kita punya like kita pun dah 13,000 ringgit pula. 13,000 K. Tapi tak cukup. Tak Ha. cukup. Kita nak lagi. Nak lagi ya? Kita nak nak berapa malam ni? Kita nak 100k. 100K. Okey, jom kita baca komen sedikit di situ. Jom, saya Ya. nampak di komen di situ. Edinas dia kata mantap. Mantap. Ha. Emma, ini saya tahu siapa. Siapa? Ini Ibu Apek. Oh ya ke? Ya, dia cakap Wah. selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, Ibu. Ibu pun puji Ifa, cantik Ifa. Oh, yo. Wah, Ifa. Okey, tunjuk sikit, faham? Ya. Alright. Penteramas Sarawak, selamat Hari Raya. Selamat Hari Selamat Raya. Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin Penteramas Sarawak. Hello. Okey. Itu kita ada banyak lagi komen yang kita tak baca. Tapi kita tunggu sekejap lagi. Yes, Ah. boleh. Terima kasih kepada anda semua yang dah tapping, like, dah komen apa semua. Tapi waktu Hari Raya hari tu, sebelum Hari Raya, saya dengar awak ada launch lagu solo, lagu raya, betul tak? Betul. Macam mana awak tahu? Macam mana saya tahu? Saya tahu macam ada yang post-post dekat media sosial. Oh, saya ingat Dan saya dah tengok, hide ini awak. macam Okey, bukan. Macam kenal. Boleh tak nak minta Faisal belanja sikit lagu Faisal tu? Belanja? Nak? Oh, boleh ke? Alright. Belanja. Cik, kita belanja sikit lah Sikit. Boleh? Maria, boleh mainkan sikit Tak boleh. Okey, boleh. Saya bagi sikit. Jom. Silakan. Oh, belum.
bergema lembutnya damai menyentuh jiwa segala khilafku yang telah berlaku ku hulur tangan memohon ampun terasa lembutnya damai menyentuh jiwa segala khilafku yang telah berlaku ku hulur tangan memohon ampun semua kini Syawal sudah pun menjelma bersama sanak dan saudara di desa dan juga di kota meraihkannya setahun sudah lama menanti kini telah tiba Idul Fitri salah dan silap dimaafkan ku pohon ampun seikhlas hati. Ya, berikan tepukan yang gemuruh untuk lagu Faisal. Apa tajuk lagu awak tu? Oh, tajuk dia Raya Hari Kemenangan. Ya, Raya Hari Kemenangan. Tahniah. Terima kasih. Dan jangan lupa juga anda semua untuk dengarkan lagu lagu apa Raya tu? Hari Kemenangan di Raya semua Hari digital Kemenangan. platform Ya. dan jangan lupa untuk stream juga lagu-lagu Raya Betul. Pentarama juga. Betul. Kita pun ada banyak lagu yang cantik-cantik yang sedap-sedap. Yes. Ah, Okey Fitri, kita tak nak Ya. buang masa, kita nak teruskan ke slot yang seterusnya di interesting sikit. Nama dia Gores Kad Raya Challenge. Wow. Je. Oleh itu untuk tim yang pertama ni kita Ya. nak panggil Kashmir, Apek, Faiz dan juga Abes Suwardi Suwardi. kita. Okey, untuk challenge ni saya nak awak bagi arahan lah macam mana nak main game ni. Macam mana nak main game ni? Ha. Okey. Abang-abang dengar sini Abang-abang kena pilih dan ambil kad raya yang disediakan. Okey, kad raya tu ada di Gores sana. dekat atas meja yang disediakan sekejap lagi. Okey, Ha, ha. abang-abang ambil Okey, dulu dah boleh kad. pergi ambil, boleh pergi ambil untuk Boleh tim pergi satu. ambil dulu kad Jangan dekat ambil sana. kad lain lah. Tim satu tau. Yes, pilih antara Tim empat tu. satu untuk tim satu sahaja. Pilih. Okey, awak dari sebelah sana lah, Fir. Saya sebelah sana. Okey, Yeah. baik-baik. Okey, lepas tu dah boleh ambil Okey. satu keping duit shilling. Habis jangan Gores lambat-lambat, macam Abel. slow sikit. Okey, standby Okey. dulu tangan kat atas meja. Okay, standby. Okey, kita akan dan bermula. Arahan yang kedua. Kad Okey. raya yang ada catatan nombor 1 akan meneruskan cabaran. Yang mana yang tak ada nombor tu tak terpilih lah untuk cabaran Okey. ini. Okey, kita ready? Ready? 3, 2, 1. 1. Gores. Wow, saya dah nampak Kashmir dapat. Apek tak dapat. Oh, maknanya Kashmir dan juga Dan Faiz. juga Faiz. Okey. Awak tak ada. Tak cukup ada. lah. Maknanya Abel dan juga Apek boleh duduk lah ke tempat Terima masing-masing kasih. ya. Kita ada pemenangnya Apek pula. Diorang Siapa? akan battle. Kashmir dan Faiz. Okey, cabarannya adalah dua peserta ini dikehendaki memakan kuih makmur sebanyak 5 biji setiap seorang tanpa minum air. Dan peserta yang paling pantas menghabiskan makanan dengan cara yang paling kemas atau bersih akan dipilih sebagai pemenang. Macam mana ini? Sebab okey. kenapa kita bagi kuih makmur ni dia agak dia cair dalam mulut. Yeah. Jadi that's why kita ada challenge dia, kita tak bagi minum air. Jadi kita tengok tercekik ke tak tercekik diorang ni. Okey, jom kita teruskan. Ready? Ready? Oh, sekejap. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling cepat. Dan kemas dan tidak tidak kotor lah orang kata. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Dah baca doa ke belum? Ketupat nyam makmonya nyam makmonya nyam makmonya nyam. Masing-masing macam orang tua dah Nyam makmonya nyam Okey. nyam makmonya. Kashmir macam mana Kashmir? Tak boleh. Okey. Boleh. Kenapa tak boleh? Tercekik. Okey, macam tak ada gigi. Okey. Makannya. Tarik nafas pelan. Yes. Tak boleh minum air. Tak boleh. Awak tak boleh. Awak jangan Alamak. Awak pergi duduk sana. Awak dah kalah je lah. Okey. Tarik nafas. Okey. Lagi 2 biji. Lagi 2 biji. Siapa yang Dua-dua. akan menang ni? Dua-dua.
Boleh, boleh. 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 Terjekik. Let's go. Let's go. Faiz lagi 2 biji. Oh, Kashmir lagi sebiji. Alright. Let's Sikit lagi. Sikit lagi. Ada satu lagi. Masing-masing ada satu. Masing-masing tak nak menang. Masing- Oh, awesome. Okay, awesome. Okey, sekejap. Awesome, Okay. Alright. Okay. Cepat, kita ada Okay. masa berapa minit saja lagi untuk menghabiskan hidangan anda. Ya. Kashmir dah habis dah? Habis dah. Okey. Tarik nafas, teran. Telan. Boleh. Tapi kalau kita tengok dari sini kan, secara rasminya kita dah boleh angkat Kashmir sebagai pemenang kita pada malam ini. Okey, tahniah Kashmir dah. Boleh minum dulu sebelum apa-apa terjadi dan hadiahnya adalah duit berupa raya. wang ringgit. Wow. Okey, minum dulu. Okey, tahniah. Kita berikan tepukan untuk Kashmir. Pemenang untuk game challenge yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kat sini semua. sikit. Kat sini kita. Ya. Dan okey, saya nak tanya awak lah. Awak suka makan kuih tak? Ya, of course. Kuih apa yang awak suka? Saya suka makan kuih semprit. Kuih semprit? Dan juga kuih yang abang-abang kita makan tadi. Oh, Kuih ya makmur. ke? Kuih makmur tadi? Ya. Saya nak cerita sikit asal-usul kuih makmur ni. Sila. Ianya popular di Malaysia, terutamanya musim perayaan. Betul. Dan ianya berasal dari kuih yang bernama Mak Amul yang popular di Timur Tengah. Orang dulu panggil kuih Arab pun ada juga. Dan faham. makmur di Malaysia disesuaikan dengan bahan tempatan yang mudah diperoleh seperti kacang tanah berbanding resepi asal guna kurma yang dulu. And then kacang walnut ataupun pistachio. Itu bak kata awak tadi untuk T20. T20. Yes. Dan dia ada rasa manis dan berlemak serta dia mudah lerai dan hancur. Dia very melting lah dalam mulut kita. Sebab tu yang hampir tercekik. Betul. Okey. Jadi saya rasa anda semua memang tak sedia lagi untuk tak sedia. Dah sedia? Dah sedia. Tak sabar lagi nak dengar. Untuk lagu seterusnya. Persembahan seterusnya. Jadi kita nak menjemput My Sarah. dengan lagunya Raya Nak Ke Mana. Baik, terima kasih. Anyamlah anyam apa? Jangan tak anyam apa dia? Anyam ketupat biarlah cepat. Jangan lama. Bangunlah abang, bangunlah sayang. Pergilah bersiap, marilah kita raya yang raya-raya nak ke mana? Raya-raya nak bersua. Hey, rumah mertua jangan lupa. Hai, selamat berhari raya. Jalan-jalan kita sekeluarga. Hai, selamat hari raya. Satu dunia meraihkannya. Mari-marilah bersama bermaaf-maafkanlah. Maafkan kami, maafkan kami. Dendangkan dinda, dendangkan sayang, dendangkan rengka, zapin rebana, alunan nada, gembus lebaran. Semoga bertenang dengan lagu raya ni yang raya-raya nak ke mana? Raya-raya nak bersua. Hey, rumah mertua jangan lupa. Selepas pulang rumah mula.
Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Hai, Sarah nak raya ke mana? Raya ke mana? Ha. Tadi dah sebut dalam lagu tadi. Banyak-banyak tempat tadi. Mana Kelantan lah, Bo? Balik Kelantan lah yang pasti. Negeri kita. Aha. Kepada semua penonton yang ada dekat dalam live, selamat Hari Raya personal daripada saya. Oi. Azran. Kelah. Masuk kan? Yelah, ada kemunculan dia. Jadi mesti ada peminat-peminat dia. InsyaAllah kalau ada. InsyaAllah Sarah. ada. Apa kata kita tengok? Kita baca komen dulu ya. Betul. Ah. Okey, buat masa sekarang viewers kita ada 56 Sarah. Terima dan kasih. teruskan tap screen. Jangan Tap. lupa share live Share. ni. Ha. Betul. Kita ramaikan lagi ya. Boleh ya? Betul. Sebab apa rasa ini TikTok live yang di studio kita ni yang kali pertama rasanya. Betul ke Ifah? Betul ke? Betul kan? Sebab kita selalunya Kita dah lama dah berhenti berehat kan? ya, berehatlah kita nak raya, nak Ya, berpuasa. betul. Alright, kita Okey. nak tengok ni siapa yang Komen. ada dekat dalam live ni. Betul. Alah, saya tak boleh nak baca lah Sarah. Apa tu? Nama dia macam Ai, bahasa Jepun ah. dia cakap mantul pentarama. Terima kasih. Ada lagi? Ini dari Emma, ibu saya. Best selalu kena buat show ni, show live macam ni. Ya, insya-Allah. Kita akan banyakkan lagi Betul. ya. Lepas pada ni kita akan sambung lagi TikTok InsyaAllah, Live insyaAllah. punya program ni. Daripada Yard Beats. Bagus ya ada rancangan macam ni dekat TT. Selalu tengok Benda tak yang apa. macam teringat zaman muda-muda dulu. Saya masih muda lah. Saya masih muda. Ya ke? Ya ke? Tak payahlah Nanti kau tanya umur berapa pula. Saya masih 22. Lah, ikut awak lah. Okey, seterusnya. Okey, Daripada okey. apa tu? Mana? Kita nak baca. Okey, last daripada Amira dan Ishak. Okey. Nang kacak bah Fitri. Nang kacau bah Fitri. Maksudnya cantik ke Fitri? Okey, dah itu je nak tanya. Itu je. Alright, okey Sarah. Okey, baiklah. Tadi kita dah berhibur, kita dah baca live, kita Betul. baca komen lah kak. Kita baca komen kita baca dekat komen. live ni. Betul. Kita ada info semasa ni Sarah. Oh, okey. Ini macam menarik juga ni. Kita nak berkongsi. Ya, ini inisiatif yang terbaru. Okey. Iaitu Berkaitan tentang bekerja dari dari rumah. rumah ataupun BDR. Betul. Dan salah satu ikhtiar kerajaan pastikan Malaysia bertahan hadapi krisis tenaga dunia. Dan pelaksanaan dia tu bila Sarah? bermula pada 15 April secara berperingkat ya. Betul. Dan ini adalah untuk penjimatan bahan api yang disignifikan. Kenapa? Sebab pegawai dengan jarak yang lebih jauh menyumbang kepada penggunaan bahan api yang lebih tinggi. Yalah, kita datang kerja naik kenderaan apa semua Betul. kan. Lainlah kalau naik basikal. Ya kan? Dan pengurangan pergerakan terlepas memberi kesan penjimatan yang lebih ketara. Betul. Tapi siapa yang layak ni Sarah? Siapa yang layak ya? siapa yang layak yang tu? bekerja dekat Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan semua ibu negeri. Betul. Ada Dan lagi? juga ini yang paling penting jarak rumah dari pejabat kena lebih daripada 8 kilometer. Kena lebih ya. Macam saya lepas tahu. Lepas? 8.9. Saya dah check. Alah. Untunglah. Saya tak lepas tu tak dapatlah. Okey. Tapi dia adalah macam syarat-syarat dia. Ada kan, lagi. Sarah? Apa dia syarat sabar. dia? Okey, so syarat dia ialah BDR hanya di rumah berdaftar dalam Hermes dan akan sentiasa dalam pemantauan setiap 1 1 jam. jam. Macam tu. Tapi dia ada pengecualian BDR ni. Ada juga. Apa tu Sarah? Okey, pengecualian dia adalah untuk anggota keselamatan dan pertahanan seperti polis, Alright. tentera dan juga bomber. Untuk bahagian kesihatan seperti doktor dan jururawat. Dan untuk bahagian pendidikan, cikgu-cikgu yang terlibat sesi persekolahan. Betul. Diorang tak boleh lah bekerja dari rumah macam mana. Adalah yang boleh, adalah yang tak boleh. Betul kan? lah. Kena tengok kesesuaian lah. Ada kan? keperluan dia tu. Ya, betul. Baiklah. Okeylah. Hai, Pentarama Kita dah habis, Sarawak. Hai Pentarama Sarawak. Alright. Kita nak ke hiburan seterusnya. Boleh? Dikatakan lagu ni sangat sukar. Oh, lagu ni sangat susah. Yes, dia macam level-level lagu She's Gone. Wow. Yes. Tapi dekat Pentarama, dia seorang yang Dia boleh seorang bawa je lagu yang ni. boleh bawa lagu ni. Dia je. Ini lagu kebangsaan dia. Ya. Yes. Lagu kebangsaan. Jadi Okey. tanpa membuang masa, Kita kami jemput. ingin menjemputkan yang pemenang tadi itu, Pemenang tadi Kashmir dengan lagunya Menjelang Menjelang Hari Raya.
Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Lagu yang sangat susah. Ya, Hafiz, begitulah lagu Ya. susah. Yang berjudul Menjerang Di hari- Menjerang Menjerang. Menjerang Hari Raya. Iya. Dari siapa tadi, Fit? Daripada Siapa saya? Kasmet. Okey, Fit, mari kita turun ke bawah. Ya. Dipersilakan, hati-hati. Rasanya setiap tahun memang lagu ni memang untuk Ya. awak sahaja. Yes, lagu wajib lah untuk saya, untuk edisi Raya. Okey, mari Ya, kita baik. baca komen dulu. Mari. Mari kita baca komen. Fit, kau baca apa? Liz sama cakap, Ya. mana? Belum habis raya tahun ni tapi dah fikir nak beli baju raya untuk tahun depan. Alamak, perempuan. Wow, Perempuan. Tak, dia bukan begitu. perempuan je. Ya. Saya pun sama. Saya dah fikirkan tema untuk family saya. Awalnya belum habis lagi raya Kita ni. tunggu clearance. Okey, teruskan, Fit. Ya, kita ada Sherry Ann. Selamat Hari Raya Selamat semua. Hari Raya. Selamat Hari juga. Okey, seterusnya. Kita ada Dia I suruh and me. Didi, dia komen. Hai, Didi Didi, belanja belanja lembayung lembayung tari tari satu. satu. Tak payah minta dekat Didi, ada kasmet. One. Lentak di Nampak tak? Okey, sudah. Oh, bukan. Sudah. Okey. Ni Abang Pat Hafiz dia cakap alhamdulillah. Alhamdulillah, Abang Fet, terima kasih. Dia ada ucap selamat Hari Raya tadi. Ya, saya Zaria nampak. Zaria Rosli. Tahu tak siapa? Tak tahu. Ini Mama Yah. Jangan Tak ada, saya sengaja. Dia cakap cantik semuanya. Suasana Hari Raya. Okey, Alhamdulillah. seterusnya. Jangan sampai saya menari. Tak apa, Didi saya dah wakilkan. Hai hihi. Okey, hai hihi. Hai hihi. Okey, jadi Fit, kita ke. Okey, tadi kalau
challenge yang pertama tadi, gores kad raya tu saya lah pemenangnya. Ya. Sekarang kita ke sesi yang seterusnya. Ya. Kalau tadi boys, sekarang kita panggil yang girls pula. Silakan panggil Fit. Okey, kita nak panggil Maria, kita nak panggil Sarah, Ifa dan Zizi Safira. Ya, dipersilakan. Silakan. Mari. Jom Mari, nak mari. kita main Gores Challenge. Oh, dah buka selipar. Dia Okay. orang ready. Dia Let's nak go, let's berlari. go. Yes, Let's yes, go yes. girls. Kita tengok challenge-nya kali ini apa pula. Tadi saya yang bacakan arahan, sekarang ni awak pula yang bacakan arahan. Perlu ke baca arahan lagi ke peserta semua dah faham? Dah Rules faham. dia Okey, okey. sila. Jadi silalah Sila. mengambil kad yang perlu digores. Grup nombor 2 sahaja. Ya, yang bertulis nombor 2. Oh, okey. Nombor 2. Nombor 2. Bukan nombor 2 itu. Kad di grup nombor 2. Dia bukan nombor 2 kah? Ya. Bukan buka nombor 2. Okey. Okey. Bukan. Teruskan berada di depan meja kita. Okey. Dan ambil duit shilling masing-masing. Ambil duit shilling masing-masing. Dah ready baru kita baca arahan yang seterusnya. Buat match. Boleh. Ifa dah baca dah. Okey, ready? Okey, bersedia. Dengan Ready? kiraan 3, 2, 1, gores. Okey, saya dah dapat pemenang yang pertama. Ifa dan pemenang juga yang kedua. Siapa dia? Maisara. Maisara. Minta maaf Maria dan Minta maaf, Zizi. Maria Anda dan sudah Zizi. tersingkir. Terima kasih Sila Maria dan cuba Zizi. lagi. Okey. Bukan. Jangan, sabar. Bukan. Sabar. Dia punya Bukan. rules belum kena baca lagi. Sabar. Okey. Jadi cabarannya adalah 20 potong lemang disediakan dalam bekas. Okey. Dua peserta dikehendaki menyusun potongan lemang ke dalam pinggan sehingga habis. Peserta yang paling pantas menyusun dengan cara yang paling kemas atau cantik akan dipilih sebagai pemenang. Alamak, tapi Tak aci. risaulah ni kita alih dulu. Ya, tak aci lah. Saya nak... Bukan. Bukan begitu Ifa, ya Allah. Tak aci sebab saya nak diorang makan semua ni Fit. Ya. Susun-susun je pula. Okey, tak apalah. Betul. Jadi Sekejap, kita buka dulu. Buka dulu. Susun. Okey, kasih sekejap. buka Okey kanan. Fit. Okey. Belum. Dengan kiraan 3, 2, 1. Bukan bawa lari. Bukan bawa lari. Siapa susun dengan cantik dia menang. Ya. Bukan di situ Ifa, di pinggan disusun. Bukan susun di kepalamu. Aduh, hai. Okey. Ya, kita wow. Yang paling banyak apa tadi rules dia? Saya pun dah yang lupa. paling kemas. Paling pantas menyusun dengan cara paling kemas ataupun Dan cantik. cantik. Akan dipilih sebagai pemenang. Okey. Mari kita lihat. Okey. Kita tengok kreativiti siapa yang lebih menarik. Ya, Lily sama cakap, geram lah aku dengan Ifa ni. Paling pantas dan paling kemas. Go Dan- my, go Ifa, go my Sarah, go Ifa. Go my Sarah, Go Ifa. Go my Sarah. Behave Ifa. Behave. Yes. Bukan nombor 2. Oh, indah bala kreativiti. Kreativiti. Ya. Kreativiti. Okey. Okey, jadi Fit, Ya. kita kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah siap. Sudah habis masa. Jangan main buyuk. Okey, sekarang siapa yang nak mengadili? Saya tak nak mengadili. Siapa yang mengadili? Sebab biasa kalau lelaki dengan perempuan, perempuan selalu menang. Ni perempuan dengan perempuan, saya tak nak tolong. Saya tu pun Ayo. takut. Adakah Encik Okey. Hafiz? Okey. Bukan. Siapa nak mengadili? Siapa? Okey, tak apalah. Ah, Tak apalah. Tak apa. Biar saya pilih. okey. Nanti hadiah tu kamu tong-tong lah. Oh, host juri. Oh, host juri. Host Okey, juri host kita. sebagai juri. Okey. Okey. Mau Baiklah. berbisikkah? Untuk Ifa, inilah dia punya ni hidangan makanan. Dia memang tema flora dan fauna dengan ada nombor 2 dekat situ. Okey. Dan ini pula Mai. Dia susun apa nama? Rapi, Bertingkat-tingkat. bertingkat.
Dan ada satu... Dah payahlah kau buka Okay, begitu. sorry. Sabotage. Okay, jadi kedua-dua power. Sekarang saya nak awesome sekali sahaja. The rock, paper, scissor. Okay? Rock, paper, scissor. I'm sorry guys, okay. Satu kali sahaja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semula. Saya kira. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Mai adalah pemenangnya. Tahniah Waisara. Okey. Ya, tahniah Maisara. Kita dah dapat pemenangnya. Okey. Fit, tahniah Mai. Okey, Fit, mari sini Fit. Ya, saya. Mari Terima sini, Fit. kasih, Mai. Okey, mari sini. Ya. Oh, okey. Jadi apa tujuan kita? Kalau tadi dorang Ifa dengan Mai dah susun lemang. Betul. Jadi apa kata kita ceritalah pasal lemang, Kita Fit. nak Saya nak cerita. tanya Fit suka tak lemang? Of course saya suka lemang. Oh, saya dengar memang favorite awak. Ya, Betul ke? betul. Okey, jadi sini ada contoh lemang ataupun ini Faiz yang buat. Ni berapa lama dah siap bang? Baru 4 jam. Baru 4 jam. Alamak, Okey. dah Fit, lamanya. saya nak tanya Fit, boleh tak habiskan satu lemang macam begini? Alamak, kalau satu lemang macam ni saya tak boleh habiskan. So, Saya- saya makan 3 slice je. 3 slice. Ya. Saya makan 3 batang lemang ni Allahu sendiri. Allahu Akbar. Okey, jadi sementara mana kan kita pegang lemang ni, jadi kita perkenalkanlah yang mana lemang ni terkenal dengan rasa lemak santan, aroma unik buluh dan teksturnya lembut, beras puluh. Terus seterusnya Fit. Ya, berkenaan dengan lemang ni juga salah satu makanan yang boleh menyebabkan kita rasa letih dan mengantuk selepas makan. Awak makan 3 tadi kan? Ya. Rasa letih? Rasa letih. mengantuk? Yes. Rasa letih dan mengantuk yang melampau selepas makan dikenali juga sebagai Food coma. Jadi memang saya pernah mengalami food coma tersebut. Mesti awak tidur kan lepas tu kan? Betul. Tidur Sebab di dah rumah tempat saya berada itu dorang hidangkan bantal selepas saya habiskan 3 batang lemang. Sangat unik ya. Okey, jadi Ya. pengambilan makanan tinggi kalori, kuantiti dan saiz hidangan makanan yang besar, pengambilan makanan dan minuman tinggi gula inilah menyebabkan kita mengalami food coma. Jadi makanlah makanan yang seimbang. Ya, Supaya kita berpada-pada pun- lah. Ya, berpada-padalah. Betul, Fit. Memanglah Ryan ni memang banyak makanan tapi kita kena berpada-pada. Jadi, Okey. ya Kasmim, untuk Kita seterusnya ke- ini. Betul, kita ke persembahan yang seterusnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menjemput Alpek dengan lagunya Gema Raya. Fitri dan juga Kashmir. Alright, let's go. Dari kota ke desa pulanglah berhari raya. Ayah ibu menanti gembiranya tidak ada kata. Rasa rindu memanggil bila terkenangkan desaku tercinta. Oh, hari raya. Rumah dihias cantik berseri, oh indahnya. Ketupan lemang rendang juga kue beraneka. Bila sanak saudara tiba di hari mulia, akhirnya bersua, oh hari raya. Mari rayakan hari mulia, berganding kita bersama menyambut hari raya. Bergema takbir di pagi raya, silalah jamu selera. Lupakanlah sengketan, kue-mue semua ada, berbagai warnanya. Hidangan pembuka selera, hikmat tak terkira. Assalamualaikum Abang. Sihat eh? You okay?
bersama menyambut hari raya. Bergema takbir di pagi raya, silalah jamu selera, lupakanlah sengketa, kue-kue semua ada berbagai warnanya. Alright, Ipa! Tibanya hari raya, semuanya bergembira. Kunjung mengunjung erat lagi ikatan kita. Meriah hari raya, usah kita berduka. Bermaafan sesama, lupakanlah sengketa. Tapi di pagi raya, Silalah jamu selera, lupakanlah sengketa, ketupat dan rendang pun ada, berwarna aneka. Beri dia suasana hari raya, silalah jamu selera, lupakanlah sengketa, ketupat dan rendang pun ada, kue beraneka. Mohon ampun maaf dipinta, selamat hari raya, selamat hari raya. Iya, itu dia Apek. Ya. Selamat hari raya, sedap lagu tu Hai. Saya sebenarnya macam terkejut je kawan-kawan saya kat belakang tadi. Betul, meriah betul dia orang ya. Betul-betul meriah lah. Diorang memang betul-betul buat perform kat belakang tadi. Okey, seterusnya Apek. Alright, kita nak tengok ni ada berapa orang ni Faiz dekat Sekarang live dah 78 orang mata memandang. Terima kasih semua. Terima kasih kasih juga yang tap-tap skrin kita. Betul, jangan lupa share juga live ni, Betul, okey? ya. Alright, jom kita baca komen sikit Faiz. Boleh kita baca komen. Alright. Kita naik. Tadan. Lagi. Okey. Okey, silakan. Alright. Saya suka lemang santan. Dari Sedap Didi sangat. Melody. Betul, Didi. Saya pun suka. Tengah hari hari tadi semua food coma. Kenapa tu Didi? Yang tu betul. Yang tu betul. Awak termasuk sekali? Saya pun tadi. Allah. Tapi saya makan sikit je lah sebab saya kan diet. Tapi food coma juga. Okeylah, saya boleh kontrol insyaAllah. Macam tu. Okey, seterusnya. Apek hip hip hooray. Hip hooray. Jangan lupa duit raya. Macam tu. Okey, lagi. Okey, Pek. lagi. Apek macam behave ya malam ni. Betul ke, Pek? Saya memang setiap hari behave. Ai, Setiap hari. Ya. tidak, kalau tidak takkan orang komen macam tu. Betul. Awak mana pernah Tanya behave? Ifa. Tengok Ifa. Ifa kan? Nampak. Ifa. Kenapa pula? Okey, last comment. Okey. Baca awak baca. Alamak. Nama saya Pak Istu nak mengipas lemang ke kacau dodol? Busy betul tangan kiri kanan function. Saya ada dua. Kerja saya dua hari ni. Abang Faiz dia semualah hari ni. Dia lah menyanyi, dia lah menari, dia lah kacau dodol. Pak Dodol dah siap ke tu Didi Melody? Belum Didi belum siap lagi tau. Terkenala ni. Apek dah panggil kat sini. Okeylah Faiz. Sebenarnya sambil-sambil kita ni sambut hari raya dengan begitu meriah sekali. Ya. Macam Abang Faiz kan. Ya. Faiz pergi merata-rata pergi beraya. tempat daerah, pergi beraya. Betul. Henti-henti. Kita sebenarnya jangan dilupakan dengan insan-insan maksudnya pejuang-pejuang kita, Pek. Pejuang-pejuang kita lah, adiwira kita Betul. yang sedang bertugas di hari raya. Ya. Mungkin ada juga yang sampai hari ini dia bertugas. Betul. Jadi kami di sini ingin mengucapkan ribuan Terima terima kasih. sebab menjaga keamanan negara kita ni. Betul. Keselamatan negara kita. Betul. Terima kasih sangat-sangat. Jadi seterusnya. Alright. Kita nak ke lagu seterusnya. Kita Jadi untuk mereka-mereka tadi tu, betul. Untuk pejuang-pejuang kita tadi, saya rasa saya hadiahkanlah lagu betul, ni. kami nak hadiahkan sebuah lagu untuk mereka. Ya. Jadi tanpa membuang masa, terimalah Sarah dengan lagunya Doa di Hari Raya. Ku kiri di angin lalu sampaikan salam
kasih. Itu dia. Itu dia Sarah. Doa dia hari sedihnya. raya. Sedih kan lagu dia? Sebab Sarah saya adalah ciwek. Apa Tahu tu? ciwek? Apa Ciwek tu? kuat nangis. Oh. Bahasa Baru sikit tu saya tak boleh lah. Oh. Kan kita menangis nanti kan orang tengok kat sini kan. Mudah tersentuh lah. Betul. Faham. Baiklah. Okey. Apa kata kita baca komen lagi? Boleh. Jom Okey, jom. Sarah. Silakan Sarah dulu. Okey, kita nak baca daripada mana ni? Tu dah lagi. Bawah Okey, lagi. lagi. Ada lagi? Tu yang mengipas tadi kan? Betul dah. Itu Dah kan? Didi Melody dah. Dah. Faiz. Mana Lagi. tu? Emma meriahnya itu Ibu Apek. Terima kasih Ibu. Lagi. Didi Melody tanya, Faiz, Dodo dah siap ke? Dah kan tadi? Dah tak ada. Saya baca balik. Okey. Maaf Itu. Lagi. Sila Sarah. Mana lagi? Ayam kat bawah tu. Tiba-tiba sedih. Betul. Dengan lagu ni. Teringat mak abah yang jauh di kampung Itulah. halaman. Betul. Saya dah cakap tadi. Saya pun dekat situ. Relate lah untuk yang mana bekerja jauh daripada Betul. family kan. Sini sikit Sarah. Okay, Awak dah terkeluar. Maaf. Apa Okay, lagi? seterusnya. Lagi. Ada lagi ke? Irfan Lukman Official. Menjiwa, Menjiwa betul. betul. Mai bawa lagu ni. Betul, Alhamdulillah. itu satu pujian. Harapnya sampai. Iya, kualiti macam AJL. 1990. Oi, lamanya. Okey. Terima kasih. Ada lagi, Lagi, dekat bawah tu? seterusnya. Irfan Okey. cakap love. Thank you Irfan. Thank you Ifan. Okey. Ada lagi? Tak Jom. nampak dah tu. Kat bawah. Okey, sudah. Okey, sudah. Baiklah. Kita Okey, nak seterusnya sampaikan. kita nak linkkan terus Sarah dengan Okey. kita perlu menjaga tata susila dan bersopan santun ketika mengunjung ni Sarah. Ya. Macam kita pergi macam Sarah. Kalau lah contohnya nampak orang yang anak-anak kecil lah yang kurang beradab, macam mana Sarah kiranya? Sarah nak tegur ke, nak apa Macam ke? mana nak tegur? Kita pula garang. Sarah garang. Garang. Oh. Kita tu macam Oh macam tu. Budak-budak takut tak? Takutlah. Budak-budak memang takut dengan kita. Jadi, Garang. peringatan pada semua, kita kena jaga tata susila kita. Betul. Dan bersopan santun ketika berkunjung ke rumah orang. Betul. Ingat tu semua. Lagi-lagi yang ada anak kecil tu Sarah. Betul, jaga kenalah ya. bagi anak tu behave. Kiranya Betul. kalau kat rumah orang tu ada kaca ke apa, kita tegur-tegurlah anak kita. Betul? Iya. Jadi, untuk Baiklah. lagu seterusnya, kita Boleh? nak panggil siapa Sarah? Kita Boleh. persilakan terus Boleh? Kita panggil sahabat kita iaitu Faisal dengan lagunya Salam Aidilfitri. Silakan. Jauhnya ku terkenang, terbayang masa silam, hidup di perantauan, rindu pendam. Rasa memang mahu pulang, sabar menanti pulang, sabar mulia Ramadan penghapus dosa. Sebulan berpuasa, kini Syawal menjelma, takbir sahut-sahutan bergema raya. Yang jauh disambut pulang, dekat berkunjung datang. Maaf sayang, abang mungkin lambat pulang. Hindal Aidil wa Faizi, maaf zahir batin, indah Syawal mulia, semua insan gembira. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Innal Aidil wal Faizi.
Ideal Kenapa Fitri Openg? Salah baca nama ke? Salah. Itu dia Faisal Ya, Saad saya. dengan lagunya Salam Aidilfitri. Baru je tadi baca komen macam AJS 1990. Kita Betul-betul bawa balik AJS 90. Jom kita turun bawah, Ifah. Baik. Jom Kita turun bawah. bawakan betul-betul mood AJL tu AJL. Saya bawa balik mood tu. Nasib bawa tak dari atas tadi, dia celah-celah aircon kan? Zaman tu belum ada lagi. Baik-baik, pasal kita nak baca komen, kita nak Mari. hargai penonton semua. Thank you, Okay, thank you guys. Jom cuba tekan tu. Kita baca 10 new comment. Cuba Jom stand kita nak you. tengok apa yang Kalau kita nak teka tak boleh. Tak boleh. Kan? So kita nak okey. Ya. Silakan Faisal. Zaria Rosli, mantap semua pemuzik. Berikan tepukan untuk pemuzik kita pada Kejap malam lagi ini. kita nak tanya pemuzik kita okey? Ya. Selamat Hari Raya buat keluarga di Perlis dan, Dan Johor Johor. lah. Wow. Ini orang utara. Utara. Saya boleh cakap Johor. Dia pakenai. Dia kenal. Pasal apa pun tak tahu. Tak tahu lah. Minta aku manis. Okey tu dia kata Irfan Okey. Lukman Official. Dia Okey. tulis kat situ. Nak sebiji harum manis. Boleh tadi kita dah makan, mungkin ada untuk esok. Tapi kena datang malam ni lah kalau nak. Kat mana tu? Kat studio Studio kita. kita lah. Tapi dengar-dengar macam tinggal kulit. Boleh lah. Kau nak bagi tanam. Oh, okey. Saya takut lah baca komen-komen Okey, baik ni. seterusnya saya baca. Emma Ha. ni memang penonton setia kita, betul? Apek kat belakang tu main mercun mercun ke? ke? Tak tahulah ibu. Ha. Main meriam Oh, katanya. meriam. Okey, last comment Faisal. Apa tu? Zaria Rosli. Tahniah Faisal, good job sekarang. Okey, Ah, terima kita kasih terima untuk kasih. komen-komennya. Faisal, kita tak nak buang masa. Kita nak teruskan lagi game kita Gores Card Raya Challenge Untuk Team 3. tim yang ketiga. Let's go. Kali kita nak ni bagi. kita nak bagi pemuzik lelaki lah. Kita panggil Abang Faizal Ali, Abang Tajul, Brother Bonjai. dan juga yang terakhir Abang Ijan. Ya. Memandangkan Faisal tadi saya kalah, saya nak main lagi tim kita. Tak boleh. Tak boleh, saya host. Cukup sekali. Okey, baik. Okey, diminta terus untuk ambil kad kita Boleh di ambil sini. card di yang ketiga ni. Ah, Jangan ambil nombor 3. Ya. itu saya je. Itu rules IPA saja. Bukan. Ni, boleh ambil Okey, yang ambil. empat ni saja. Satu, dua lagi. Okey. Ya. Okey. Sorry. Bukan bah. Ni. Bukan. Okey, satu lagi Abang Tajul. Oi, melot. Satu lagi. Abang Tajul. Okey, kita pergi ke hadapan. Alright, macam Saya mana? kira ya. Okey, ready ambil duit shilling. Ready. Okey, Kita nak peserta. goreskan. Macam biasa, peserta yang akan memegang nombor 3 yang akan meneruskan minggu yang seterusnya. Okey, baiklah. Macam awak kan, awak pula peserta Raise the Star. Awak pula one in a million. Apa persamaan kita? Tersingkir minggu Minggu ketiga. ketiga. Baiklah. Saya tak Okey. suruh lagi. So, Okey, siapa? boleh lah. Okey, tak apalah. Siapa dapat nombor 3? Siapa yang nombor 3? Okey, Abang Bonjai. Abang Bonjai dan juga Dan juga? Tak ada, satu je. Okey, satu je. Okey. Abang Bonjai. Abang Ijan. Abang Ijan, okey. Okey. Dua. Abang, okey, terima kasih. Sila cuba lagi raya tahun depan. Alright. Ataupun raya haji. Alright, cabarannya. Dua peserta ini dikehendaki memindahkan biskut tak nenas daripada botol dan menyusun ke dalam balang raya. Peserta yang paling pantas menyusun dengan cara yang paling kemas ataupun cantik akan dipilih sebagai pemenang. Alah, Faisal, saya nak ubah boleh tak? Okey. Habiskan semua tak nenas dalam ni. Tak boleh lah. boleh. Awak jangan buat program ini. Okey. Okey. So, kita kira dalam kiraan 3. Boleh? 2, 1. Alright, kita dah nampak ada tangan-tangan bapak keras ya pegang kuih. Jahanam kuih itu. Okey, cantik. Oh, dah nampak dah start kemas-kemas. Okey. Kau mampu? Ada, kau mampu. Sebenarnya kuih ini penat ya, Faisal yang adun, betul? Saya yang buat Awak tepung dia. ya, faham. Saya buat dekat Limbang. Dekat Limbang? Dengan siapa sebenarnya? Dengan siapa? Tak. Awak ada sahabat Saya ada area? kawan kat sana. Oh, okay, Dia area supply Limbang. barang-barang dia tu. Faham. Okey. Cepat. Kita tengok Lagi. Guys, peserta-peserta kita beri pun sokongan. semakin
Saya tim nampak. Ijan ataupun tim Bonjai. Make sure kuih tu Let's jangan go. jangan hancurkan ya. Alright. Ni hadiah dia kan? Sabar belum siap lagi hadiah je. Alright. Yang ni lepas lah nak buat tol pergi balik. Oh dah ada fan dah. Ijan. Lagi. Alright, kita cepat. cepat Kita sikit. ada 30 saat Lagi. lagi. Alright, kita akan Hello. tamatkan cabaran dalam 5, 4, 3, 2, 1. 1. Okey, angkat tangan di atas. Okey, ada. Okey. Alright, cuba bagi penonton tengok set, dia biar mereka Sama, pilih. Tapi, Ifah rasa siapa Fah? Sebab kita yang akan pilih Fah. Kita. Memang jantan. Memang tangan jantan. Susunan betul-betul lah Bapak-bapak punya Berderai. susunan. Okey, kalau Okey, saya rasa paling cantik kat sini saya rasa. Ya, betul. Okey, pemenangnya adalah Abang Ijan. Nah, ni sedikit sumbangan daripada baiklah. kami. Tahniah, Okey, congrats. Faizal, kita ke sini sikit. Alright, okay. Kita nak tanya kita punya Bivis. Apa khabar berbaju merah? Maroon. Sorry. Ya. Maroon. Maroon, Ya. faham bu? Bukan burgundy? Bukan red cherry? No, Bukan. we It's call this as maroon. Ifa. Okey, ya. 2 kali diorang bagi ke Naifa malam ni. Tak Tadi, baik, tak tak baik. baik. Kita kejap lagi kita tarik wayar semua gelap. Jangan cabar Gencam. Ifa. Okey, kita kena tanya cepat. Baiklah. Okey, Abe, Ya, raya ya. ke mana tahun ni Abe? Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah, bah. Ha. Apa yang special dekat Kelantan kalau hari raya? Pagi. Satu je. Satu jawapan. Nasi belauk. Okey Abe, terima kasih. Baiklah Mantap, Faizal. Okey, kita akan teruskan dengan performance Kita seterusnya. cuba cakap Kelantan ya, bah. Dah bahaya dia. So lagu Lagu ni daripada kemudian dollar kita tukar kepada The Dollar. The Dollar. Raya. Ramadan mulai berlalu, raya menjelang tiba. Sebulan berhari raya bersama umat manusia. Tawar yang gembira, sebulan ibadah, ini Syawal yang kita rayakan. Raya, 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 selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, sesama insan. Ya udah balik pulang, yang dekat sorak gembira. Iya, Everybody nak selfie, semua busy raya. Oh, diri. Salam Aidil Fitri, saudara dan saudari, meraihkan Syawal indah ini. Raya, 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 selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, sesama insan. Okey. Apa kata kita bagi? Boleh? Faizal. Ya. OOTD, aku itu OMG. Semua baru memang hot, everybody on IG. Dapat lirik white heart on a PIC. Dalam sampo please, dalam money. Raya, 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 selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, sesama insan. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, sesama insan. Tolong saya. Ya, Kasmeh. itu dia. Tolong The saya Kasmeh.
Tolong. Sabar. Tolong Okey, saya. ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Itu dia sebentar tadi bersama yang begitu mantap daripada The Dola. Dola. Ya, itulah abang-abang Dola kita sebentar tadi. Okey. Awak Jadi- dulu lah Kasmeh. Ya, okey, boleh boleh. Kejap, awak silakan dulu. Okey, jadi sekarang kita ada 42,000 mata memandang. Ya, Terima kasih terima kasih. yang masih bersama dengan kami di Pentarama TikTok edisi khas Aidilfitri 2026. Teruskan tap-tap, teruskan sharing, Ya. teruskan support kami, okey? Ya. Jadi kita dah baca komen Faiz, kita Ya, bermula dari kenapa muzik lelaki malu-malu je rupanya. Diorang sebenarnya memang lahir-lahir memang pemalu orangnya. Okey, yang seterusnya Awaknya. Spotting guys, thank you. Oh, Mama Ya, Zarian Mama Ya. Rosi ataupun Mama Ya. Okey, kat rumah tolong isi dalam balang ketak tu. Yang tadi. Yang tak, Games tadi. Oh, isikan tak? tolong isi lah tu. Itulah relax dorang, tadi. dorang power juga buat. Betul. Okey. Seterusnya, tak nenas dah jadi biskut lain kot tu. Mungkin dengan sentuhan Abang Ijan tadi, dia dah berubah jadi tart nenas. Berisi Abang Ijan lah. Okey. Tapi yang itu kita boleh baca ke tak boleh baca? Yang mana, yang mana? Hadidi. Hadidi, spill please limbang rumah siapa Faisal? Faisal. Tak boleh spill, tak boleh. Itu Tak boleh. adalah Nantilah. rahsia negara. Okey. Syari Saya M, pula goyang lagi. Ni yang mana kita punya dolar tadi? Dolah tadi itulah. Awak goyang tadi itulah. Okey. Okey, bolehlah tu Faiz. Okey, Ya, lagi. sekarang kita akan teruskan lagi challenge kita pada malam ini Ya, untuk kita nak tim panggil. yang keempat. Jadi saya menjemput Faisal, Abang Amir Abang dan Amir. Fitri Fitri, dipersilakan. Untuk challenge yang Nama Ifah tiada, nama belum, Ifah belum, tiada belum disebut. Tadi Ifah dah. Ya, Ifah sudah kalah, minta maaf. Sit down. Minta minta maaf. Okey. Sini. Ke depan. Sini ke depan. Okey, bolehlah ambilkan. Abang Amir dengan Fitri Nombor silakan. 4. Silakan ambilkan. Yang paling last sekali. Nombor 4. Bukan nombor 4 itu Abang Amir. Ya Allah. Itu katrayanya sama macam si Ifah. Okey. Meja. Okey. Kita perlukan meja sebentar ya. Sekejap. Kita tengok. Dia orang Peserta dah kita ready. sila Okey, ke peserta sini. kita Abang dah Amir. bersedia Nanti nampaknya. Okey, let's go. Okey. Sekejap. Okey, ready. Bersedia untuk menggores. Saya akan Silakan kira. gores. Nanti 3, Ah. 2, 1, Satu. gores. Tak dapat. Kosong. Tak dapat. Kosong. Fitri 4. Fitri dapat 4 dan Abang Abang Amir Amir empat. juga. Abang Okey. Lawan Ini yang adalah Fitri. perlawanan yang saya tunggu-tunggu. Yeah. Iaitu perlawanan lelaki dan wanita. Okey, Abang Amir jangan kecewakan kaum Adam. Iya. Abang ini wakil lelaki ni. Bukan bergaduh, Ifah. Okey, jadi dua peserta dikehendaki makan sebiji kuih karas setiap seorang. Peserta yang paling pantas makan dengan cara yang paling kemas dan bersih tak akan boleh dipilih berterabur. sebagai pemenang. Faiz, kita dah nampak Iya, pemenangnya. pemenangnya. Okey, kita tunggu kejap. Okey, Abang Amir kita pakai tolong ni buka. sarung tangan. Kita tolong buka. Ambil pinggan masing-masing. Okey, ready ready Fitri, sabar Fitri. Ya. Okey. Sekejap, Sekejap. Tengok balik. Sekejap. Dua peserta dikehendaki makan sebiji kuih karas setiap seorang. Peserta yang paling pantas makan dengan cara paling kemas dan bersih akan dipilih Ya. sebagai Tak berterabur. pemenang. Abang Amir, tak Abang Amir, berterabur. let's go Abang Amir, let's go. Okey, sebentar dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Silakan. Tak berterabur. Tak berterabur. Abang Amir kemas. Lagi. Weh. Okey, Ay, sikit lagi. ya Allah sikit Abang lagi. Amir. Sikit Ya Allah lagi. Abang Amir. Ya Allah. Ayo. Okey. Joget dulu. Okey, kita dah dapat pemenangnya. Pemenangnya Fitri. Betul-betul bersih perempuan makan. Abang Amir biarpun Abang Amir mengecewakan tapi alhamdulillah terima kasih. Okey, jadi pemenangnya adalah Fitri. Terima kasih Fitri Tahniah. dan Abang Amir. Tahniah. Okey. Terima kasih. Okey. Awak nak kena bagi hadiah. Kita nak ke sini. Oh, Awak kena hadiah. bagi Hadiah ya Allah, kesian pemenang dia. Okey Fit. Tahniah Fit. Baik. Okey. Jadi Faiz, kita kembali ke sisi ini. Ya. Kita kembali ke sisi ini.
Faiz, okey. Kalau nak Jadi tahu, tadi kita tu kuih akan karas meh. Yang tadi tu dia makan kuih karas. Kita Itu tak kuih cakap- karas nama kuih dia. karas. Oh, di kampung saya nama dia lain sikit. Apa Sebenarnya nama dia? Faiz? Saya lupa. Okey. Okey, seterusnya. Kita Okey, nak jadi terangkan pasal kuih tu. Betul. Okey, Ah. jadi silakan Faiz. Okey, kuih karas tadi, yang tadi game tadi tu, kuih tradisional yang bermula dari Kedah, diperbuat daripada tepung beras kasme oi. Berbentuk jaring halus seperti bihun, tetapi rangup dan rasanya manis. Oh, tapi saya rasa Faiz kalau saya yang bertanding tadi saya yakin saya menang. Okey. Kenapa? Kenapa pula? Sebab saya kuat makan. Okey, jadi untuk persembahan yang seterusnya tanpa membuang masa lagi, kami menjemput persembahan yang seterusnya iaitu sebuah lagu viral pada tahun Betul, ini. sangat-sangat viral Ya, tahun ni. yang berjudul Jodoh Jodoh Lebaran. Lebaran. Tapi kita kena get ready. Betul. Sebab ada penari. Kita Siapa lah menari? penarinya. Kita menari. Lelah-lelah di fajar hari, baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berpacu raya. Aduh sayang hari ini lebarannya, 2, 3 kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing elang. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat ke sayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman memaafkan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran, jodoh lebaran, jodoh lebaran, beragam jamuan selera tersedia buat sedia. Mungkin hadir, mungkin tak tunjuk muka. Lupa sayang Allah, jodoh belum adalah. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama dengan si kucing. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat ke sayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman memaafkan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang. Hati-hati balik raya, hati-hati balik raya, bangun ngejaga-jaga, dengan si dia. Kalau jodoh tak kemana, hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman memaafkan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la, jodoh lebaran kan datang. Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran. La 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 la. Hey ha! Kita berikan tepukan yang gemuruh buat The Red Nose. Okey. Sarah, awak nak gimana awak dengan saya? Jangan awak tinggal saya seorang-seorang kat sini. Ya, maafkan saya. Right. Sarah. Ya. Macam mana hari raya sekarang? Okey ke? Alhamdulillah hari So raya far? tahun ni okey. Okey. Berbezalah dengan Oh. tahun lepas kan. Awak belum jumpa lagi jodoh lebaran? Sudah jumpa, alhamdulillah. Okey. Jadi, macam mana perasaan menari dengan penari antarabangsa semua? Macam itulah. Latihannya, Macam tu lah. latihan yang cukup lah orang kata kan? Ha-ha. Okey, jom kita nak berinteraksi dengan penonton-penonton kita di TikTok. Dan Okey. kita punya live sekarang dah mencecah 51,000 likes, guys. Terima kasih. Kita nak lagi 50,000 lagi. Ai banyaknya. Boleh ke?
InsyaAllah. InsyaAllah. Jom kita baca komen sedikit. Okey, yang mana? Kita baca Vince 92. Selamat Hari Raya you guys. Maaf Zahir dan Batin ya. Okey, selamat Hari Raya juga. Okey, seterusnya. Abang Batik Melting.my. Dah boleh agak siapa menang game tadi. Oh, mana yang makan tadi? Ha, ya. Faham. Ada lagi komen tadi saya tengok. Apa? I am me. Dia kata risau tengok Fitri. Fitri. Buas betul. Risau risau. Lepas Okey, tu apa lagi? Irfan Lukman Official Limbang. Macam saka penjaga kebun. No, Fitri makan. Alright, jom Okey, kita baiklah. teruskan dengan info semasa untuk bantuan SARA bulanan. Okey, Ini jadi dikreditkan bermula 1 April untuk semua penerima termasuk 200,000 penerima baharu Ya, betul. dan 15 kategori barangan SARA yang diluluskan. banyak. teruskan. Okey, sebanyak 140,000 pilihan barangan asas dan boleh semak kelayakan melalui sara.gov.my atau aplikasi My Kasih. Awak dah guna ke? Dah Apa guna dia? dah? Apa dia? Awak punya SARA? Dah guna dah? Dah habis dah. Oh dah habis dah. Faisal dah guna ke? Saya dah guna dah. Habis dah? Dah habis dah. Dah habis dah. Alright, dan kita tanpa buang masa kita nak teruskan dengan persembahan yang seterusnya. Ya, betul. Kali ni pula tadi lagu viral tahun ni. Yang ini lagu yang kita betul. persembahkan ni lagu viral tahun lalu. Betul. Yang bertajuk Ketipak Ketipung Raya. Jom tanpa buang masa kita persembahkan Apek dan Ifa. Dah ready ke? Sebab saya kena kira lagu ni. So, kita nak semua penari kita Ifa, okey? ready. Ifa okey? Saya okey tapi penari tak okey lagi. Penari okey? Okey, penari. Macam mana? Saya kena kira, Okey, dah Alright. okey? Okey. Okey, mana satu? Dah okey, boleh? Alright. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, 3, 4. Harum semerbak bunga melati. Jauh di mata, dekat di hati. Ketipung sayang, baju raya dan melukis sayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, Mari bertanda ke rumah Apek. Ketipung sayang, duit raya sudah pakai sayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya. Ketipung raya. Ketipung raya. Tak kira di kampung atau di kota, raya kita tetap sama. Selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya. Selamat hari raya semua. Ku ucapkan kepada dunia, pelita pun dah menyala. Tengah tunggu datang sana, saudara selamat hari raya. Ketipung raya. Ketipung raya. Laju lagi. Ketipung raya. Ketipung raya. Ifa sukalah bagi yang surprise. Sebab tadi dah makan lemak, takut food coma. Yelah, bagilah macam exercise sikit, bergerak sikit. Betul. Tapi macam Apek rasa nak suruh Ifa pergi touch up makeup dulu. Touch up dulu. Tapi Apek nak sembang dengan orang Sabah juga. Siapa itu? Siapa namanya? Siapa? Siapa, Pak? Saya Kasmir. Hey,
Apek. Ya. Tadi surprise dari Ifai tu meng-surprisekan saya. Tiba-tiba buat bulatan. Saya juga. Okey. Saya pun terkejut. Tapi tidak apa. Okey, Apek, mari kita baca komen laju-laju. Oh, mari. Okey. 1, 2, 3. Kita nak baca dari Takutlah nak baca komen yang ibu tu. mana? Ibu komen yang mana? Atas? Harap yang joget lebaran tadi cepat dapat jodoh. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin rahman terbaiklah. Amin. Boleh buat semua menari-menyanyi MC. Thank you ibu. Selamat Hari Raya semua yang ada di JB. Jemputlah datang ke open house saya nanti. Penat Ada sangat. buat bakar-bakar rumah. Apek teruskan, Pak. Okey, daripada LB. Selamat Hari Raya warga Pentaramah semua. LB. Thank you, Elvin. Thank you. Alright, daripada Abang Batik Melting.my. Selamat Hari Raya semua yang ada di JB, jemputlah datang ke open house saya nanti. Wow. Okey. Tu lagi komen daripada El. Mengah ke tu? Sangat mengah. Okey apa? Jadi kita sudah kita dah menyanyi, kita dah menari dan sebagainya. Sekarang tibalah waktunya untuk kita perkenalkan barisan musician dan penyanyi latar kita pada malam ini. Okey, jadi apa? Kita nak mulakan dengan siapa? Dari Musician hujung dulu? sebelah sini. Alright. Musician dulu. On percussion. Abang ready? On percussion kita ada Amir. Kita ada Abang Ijan. Lanjutlah sikit. Alright. Ni kita ada Abang Tajul Ehram. Dan juga di belakang kita ada Abang Ketuk-Ketuk. Kita ada Abang Bonjai. Dan juga di sini yang menyorok ni dekat tengah-tengah ni kita ada Faizal Ale. Dan kan. Dan satu-satunya bunga Kashmir di dalam band kita ada si cantik manis Maria. Alright Kashmir. Okey, jadi baiklah untuk penyanyi latar kita ada Hardy Suwardi dan Zizi Safira. Let's go. Inilah mereka berdua. Okey. Betul. Okey, jadi apa di Malaysia kita menyambut istimewanya kita di negara Malaysia ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini dengan rakan-rakan kita yang lain walaupun berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza latar belakang, tapi disebabkan kita di Malaysia, kita negara perpaduan. Betul. Jadi kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini bersama-sama. Betul. Contoh macam saya lah Kashmir. Jiran saya dekat Ipoh, bila saya sambut Hari Raya, saya jemput diorang juga datang beraya sama. Jadi semua orang datang ke rumah apa? Betul. Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi begitulah kita hidup di Malaysia ni dalam perpaduan ataupun dalam serumpun. Betul. Jadi bercakap tentang serumpun ni, betul lah bos, saya baru teringat lah. Ya. Jadi kita persilakan untuk persembahan yang seterusnya daripada Fitri dengan lagu beliau Serumpun. Pecah, lenggang, dah bergema suara takbir. Tiba sudah Hari Raya Adik abang lekas siap tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun semua. Ada ketupat, ada rendang, isi himpit dan kuah kacang. Kue-mue sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sangkut, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mencun, biar meletup pom 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 pom. Mana dah sampai, kalau menakar, malam melatah, ada tepri on, sedapan. Ya. Masuk membawang, berhiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Ya. Batam lengoh merasakan, ada sebo nak berdandan, sebo nak, siapa nak? Hinggang guli-guli waca. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Di hari raya ku mohon ampun, sama-sama berhimpun. Bibi. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kue-kue sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul,
adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup, wow, 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 wow. Terima kasih. Apik, Faiz, tolong saya. Wah. Awak okey ke? Nampak macam bengah kat situ. Bengah tu, bolehlah sikit. Okey. Tak apa, Fitri rehat Terima dulu. kasih. Rehat dulu Fitri. Terima kasih. Okey, Iya. Faiz. Kita nampaknya macam dah nak ke hujung-hujung Dah tadi sebenarnya. CB lagi Apek. CB sikit lagi. Sikit lagi. Okey, tak apa. Apa-apa pun kita nak teruskan menghargai penonton-penonton yang ada bersama kita Dan pada sampai malam sekarang ni, Faiz. ada 35 mata memandang Apek. Betul. Ya. Seterusnya, Dan juga terima kasih kita juga like. pada yang dah tap-tap skrin tu. Betul. Like kita ada berapa sekarang? 54,000 like. Yes. Okay, like. Sikit lagi nak 55. Teruskan lagi. Okay, teruskan tap screen. Ya. Tak apalah. Ya. Kita anggap macam TikTok malam ni macam warm up untuk kita. Betul. So kita ada banyak lagi program yang akan kita Akan tempuh, betul tak? Dua-duaan. Yes. Alright. Kita tak nak lagi buang masa. Kita nak ke lagu yang seterusnya. Ya. Lagu Alright. apa? Okey. Ini dia. Itu biasa. Alright. Jadi kita nak jemput semua artis-artis Ya. kita untuk meriahkan Tapi lagi. Okey. sebelum tu Apek, kita nak beritahu lagu ini yang bakal kita nyanyikan ni adalah lagu ciptaan bassist kita Abang Tajul. Terbaik. Jadi Okey. ready? Are you ready semua? Okey. Mari. Hari Raya, Hari Kesyukuran. Genap sebulan kita berpuasa, kini tibanya hari yang mulia. Umat Islam seluruh dunia meraihkan penuh kesyukuran. Selamat Hari Raya, bersyukur kepadanya, bersyukur kita seadanya. Tua muda, miskin dan kaya, pakaian indah, oh cerianya. Beraneka jiwa dan bersedia, marilah kita menjamu selena. Bermaaf-maafan sesama insan, segala sengketa kita lupakan. Dari kami semua di Jabatan Penerangan, ucapkan salam Hari Lebaran. Wow, 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 wow. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, bersyukur kepadanya, bersyukur kita seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari
Ya. Faiz, jadi dengan lagu terakhir itu berakhirlah program pada malam ini, Ya. Faiz. Ya, terima kasih kepada 32 dan 31 waktu memandang dan terima kasih kepada semua yang dah like kita pada malam ni apa? Betul, dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ataupun saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah laku sepanjang live ini. Ya, diharapkan semuanya terhibur dan yang paling penting semua telah meraihkan hari raya di samping keluarga tercinta. Betul tu Faiz, dan jangan lupa untuk terus support kami. Betul. Dan juga mengikuti Follow. perkembangan kami dan juga follow media sosial kami. Ya. Ya Faiz? Betul, Dan tepat saya sekali. akan tinggalkan anda semua dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai orang India berbudi bahasa lembut rangka tarian indah. Hei, anda orang Cina, ada tarian naga merah menyala sungguh bergaya. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Sebut saja, hai semua ada. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia, kita Melayu Cina India, Iban Kadazan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni. Satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia.